Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan berkenaan sebuah kajian ataupun analisis trend berkenaan kedai ayam gepuk dalam komuniti bandar. Dan kajian kes kami ini berfokuskan kepada dua tempat utamalah, iaitu di Bangi dan juga Bandar Seri Putra ataupun Bangi Lama. Kerana kedua-dua tempat ini berdekatanlah dan senang untuk didapati data-data empirikal ataupun data kajian kes yang nyata lah, yang senang untuk didapati. Dan ahli kumpulan kami terdiri daripada 6 orang, iaitu yang pertama Muhammad Faisal, kemudian saya sendiri Zulakimi bin Jais, Muhammad Syamil bin Omar, Ahmad Fuad bin Zamri, Muhammad Irfan bin Zamri dan Muhammad Rifai bin Johari. Sebelum masuk kepada analisis utama, saya akan jelaskan dulu apa itu kajian masa depan dan juga pendekatan kajian yang digunakan. Kajian ini menggunakan pendekatan kajian masa depan ataupun futuristik. Maksudnya, kita tidak cuba meramal masa depan secara tepat, tetapi melihat arah perubahan berdasarkan corak yang sedang berlaku sekarang. Melalui cara ini, kajian ini meneliti bagaimana pertumbuhan ataupun perkembangan premis ayam gepuk berlaku daripada semasa ke semasa. Kemudian, memahami apa makna perubahan tersebut dan bagaimana ia boleh mempengaruhi struktur perniagaan makanan di bandar pada masa hadapan. Latar belakang isu kajian. Laporan ini membincangkan pertumbuhan premis ayam gepuk di Bandar Baru Bangi dan Bandar Seri Putra dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Kajian ini dijalankan untuk memahami mengapa jumlah premis makin meningkat, terutamanya di kawasan yang mempunyai ramai pelajar dan penduduk bandar. Peningkatan ini bukan berlaku secara kebetulan, tetapi dipengaruhi oleh minat pengguna terhadap makanan pedas, harga yang berpatutan dan mengenyangkan, serta pengaruh media sosial yang menjadikan ayam gepuk sebagai trend makanan popular. Pada masa yang sama, modal perniagaan yang mudah dan memerlukan modal rendah turut menggalakkan lebih ramai usahawan menceburi bidang ini. Melalui analisis trend, kajian ini mengenal pasti pola pertumbuhan yang berlaku, faktor yang mendorong perkembangan tersebut dan kemungkinan arah pergerakannya pada masa hadapan, sekaligus menunjukkan bagaimana sesuatu trend makanan boleh mencerminkan perubahan gaya hidup dan struktur ekonomi masyarakat bandar. Baik, seterusnya berkenaan analisis permasalahan isu, iaitu kami lihat daripada permasalahan ataupun kajian yang kami teliti ini, terdapat 4 faktor yang mendorong kepada perubahan ataupun kemunculan trend ayam gepuk ini. Iaitu yang pertama berkenaan psikologi pengguna ataupun consumer terhadap budaya kepuasan segera dan juga kecenderungan pilihan selamat. Yakni pilihan makanan hari ini sering dipengaruhi oleh keinginan terhadap kepuasan segera dan kecenderungan mengurangkan risiko kekecewaan. Dan daripada faktor ini, kita lihat pengguna akan lebih cenderung untuk memilih menu yang sudah dikenali dan diyakini tidak mengecewakan mereka. Yang kedua adalah dari sudut profil rasa yang stabil dan juga konsisten. Kualiti dan rasa makanan yang konsisten akan membentuk jangkaan yang jelas terhadap pengalaman makan. Jadi hal ini memberi jaminan dan meningkatkan keyakinan pengguna untuk membuat pilihan yang sama berulang-ulang kali. Kemudian setelah itu akan juga membentuk struktur gaya hidup dan pola perhatian masyarakat kontemporari. Jadi gaya hidup bandar yang pantas ini mendorong pilihan makanan yang cepat, mudah dan efisien. Lalu pola perhatian yang terdedah kepada pengalaman segera turut mempengaruhi kecenderungan ini. Dan akhir sekali terhadap perubahan struktur pemilihan makanan pengguna moden. Dan yang kita boleh rumuskan, pemilihan makanan kini lebih menekankan kepastian ataupun keyakinan pengalaman dan juga nak kurangkan risiko berbanding pencarian pengalaman rasa yang kompleks. Jadi di sinilah menunjukkan perubahan asas dalam cara keputusan pemilihan makanan dibuat oleh masyarakat hari ini. Okey, baik. Seterusnya kita akan lihat analisis trend masa depan terkait dengan perniagaan ataupun kita kata industri makanan yang bersifat ayam gepuk ini. Jadi dalam slide seterusnya ni kita boleh lihat kami telah menyenaraikan sebanyak 15 kedai ayam gepuk yang mana dia merupakan lokalitinya adalah di sekitar Bandar Baru Bangi
dan juga berdekatan Bandar Baru Bangi lah, seperti Bandar Seri Putra dan sebagainya. Yang mana di sini juga kami membahagikan beberapa tahun bermula daripada tahun 2021 hinggalah tahun 2026. Lebih kurang 6 ataupun ke 7 tahun sudah ayam gepuk ini beroperasi di sekitar Bandar Baru Bangi. Dan kami juga menyenaraikan jenis-jenis permis. Antaranya yang paling utama sekali adalah sama ada permis perniagaan persendirian yang dibuat oleh individu-individu ataupun peniaga-peniaga tertentu, dan juga permis cawangan ataupun kita kata franchisor. Maksudnya dia ada franchise, dia di sekitar Bangi. Kemudian ada franchisor yang merupakan pengasas-asas kepada bisnes ayam gepuk tersebut. Kalau kita lihat pada kajian, pada data dan juga pada graf yang kita telah nyatakan pada slide ini, mengikut Google Map dan juga aplikasi Facebook, kita boleh lihat terdapat orang kata trend peningkatan dan sedikit penurunan pada data permis kedai ayam gepuk ni, yang mana kita boleh lihat pada graf bar ini. Kita boleh lihat pada peringkat permulaan 2021, mungkin saya kira awal kemunculan ayam gepuk ketika itu, trend peningkatannya sedikit sederhana. Kemudian 2022 berkurang. Kemudian tahun 2024 dia semakin meningkat. Kemudian 2025 dia meningkat secara mendadak, dan 2026 dia berkurang. Yang mana pada pemerhatian kami dan pada penelitian kami melihat akan trend peningkatan dan juga penurunan bilangan permis ataupun kedai ayam gepuk di sekitar Bandar Baru Bangi ataupun Bandar Seri Putra ini. Dia adalah ekoran yang pertama daripada permintaan yang semakin meningkat, dan juga adalah lokaliti sesuatu kawasan itu dalam perniagaan ayam gepuk sendiri. Sebagai contoh, kita boleh lihat kenapa pada tahun 2024 hingga 2025 semakin meningkat permis ayam gepuk ketika itu, kerana sewaktu itu Bandar Baru Bangi ini berdekatan dengan universiti-universiti tempatan seperti UKM, KPTM, dan universiti swasta seperti UIS. Ada juga ada institut KPM seperti IPG dan sebagainya, yang mana menyebabkan ramai dalam kalangan mahasiswa mula untuk mencuba ataupun menyukai menu masakan ayam gepuk ini, hingga menyebabkan memerlukan peningkatan di beberapa cawangan-cawangan tertentu yang mungkin berdekatan dengan universiti-universiti tertentu. Kemudian masuk saja tahun 2026, dilihat kenapa makin berkurang, kerana sudah ada banyak permis ayam gepuk yang pelbagai, yang menyebabkan mungkin beberapa perniagaan mereka tidak lagi menjadikan Bangi ini sebagai hub ataupun orang kata sasaran pasaran untuk diletakkan perniagaan ayam gepuk, kerana mereka tahu apabila ayam gepuk, kedai permis ayam gepuk itu semakin meningkat, maka persaingan semakin meningkat, dan menyebabkan mungkin tidak ada lagi peniaga-peniaga ataupun franchisor yang ingin mensasarkan Bangi sebagai salah satu tempat kerana perniagaan yang semakin bersaing itu sendiri. Okey, slide seterusnya. Seterusnya kita masuk kepada analisis trend masa depan. Bagi tempoh tahun 2021 sehingga 2026, data pemerhatian menunjukkan jumlah premis ayam gepuk meningkat secara berperingkat, iaitu bermula pada tahap yang rendah sebelum bertambah ketara selepas tahun 2024, kemudian memuncak tinggi pada tahun 2025. Ini menandakan peralihan daripada fasa kemunculan awal kepada fasa pertumbuhan aktif. Data yang dikumpulkan melalui pemerhatian digital, iaitu menggunakan Google Map dan halaman rasmi Facebook untuk mengenal pasti tahun bermulanya operasi. Pertumbuhan ini banyak dipacu oleh pengusaha persendirian, yang mana menunjukkan penyertaan aktif usahawan kecil dan pembukaan premis baharu pada awal 2020. Ini menunjukkan momentum masih berterusan. Jika trend ini berlanjutan, maka pasaran berpotensi menghampiri ke tahap ketepuan yang boleh meningkatkan persaingan pada masa yang akan datang. Baik,
Seterusnya, saya akan menghuraikan kesan-kesan dan impak masa depan hasil daripada peningkatan premis ayam gepok di kawasan Bandar Baru Bangi dan Bandar Seri Putra. Secara umum, perkembangan trend ini dia memberi dua kesan bentuk implikasi utamalah, iaitu kesan positif dan kesan negatif terhadap ekonomi mikro dan struktur sosial kepada masyarakat bandar. Dari sudut positif, pertama, trend ini membuka lebih banyak peluang keusahawanan tempatan. Model perniagaan ayam gepok ni yang mudah dan bermodal rendah, dia membolehkan lebih ramai usahawan kecil lah memasuki pasaran makanan. Ini secara langsung boleh meningkatkan penyertaan ekonomi masyarakat setempat. Yang kedua, peningkatan premis ni turut merangsang aktiviti ekonomi setempat. Apabila kedai ini bertambah, permintaan terhadap bahan mentah tu makin tambah. Pekerja sambilan dan perkhidmatan logistik ni sering meningkat. So, ini mewujudkan rantaian ekonomi mikro yang aktif dalam komuniti bandar. Ketiga, persaingan yang wujud mendorong inovasi produk dan strategi pemasaran digital. Pengusaha ni dia perlu lebih kreatif dari segi variasi menu, tahap kepedasan dan promosi media sosial untuk kekal relevan dalam pasaran yang semakin kompetitif. Yang keempat, trend ini dia mengukuhkan budaya keusahawanan makanan berskala kecil. Dominasi pengusaha persendirian ini menunjukkan bahawa sektor makanan terus menjadi platform utama bagi masyarakat bandar untuk menjana pendapatan dan membina daya tahan ekonomi secara berdikari. Namun begitu, terdapat jugalah kesan negatif ni. Yang pertama, risiko ketepuan makanan. Apabila terlalu banyak premis yang beroperasi dalam kawasan yang sama, persaingan ni menjadi semakin sengit dan margin keuntungan ni boleh menurun. Kedua, ketidakstabilan kelangsungan perniagaan kecil. Tidak semua pengusaha ni mampu bertahan dalam jangka yang panjang, terutama jika tidak mempunyai strategi pengurusan yang kukuh dan perancangan kewangan yang baik. Ketiga, perubahan pola pemakanan masyarakat yang semakin bergantung kepada makanan segera. Dalam jangka panjang, keadaan ini boleh mempengaruhi gaya hidup dan tabiat pemakanan generasi muda. Keempat, kitaran trend makanan yang tidak stabil. Trend makanan lazimnya sifat sementara. Sekiranya muncul trend baru yang lebih menarik kepada pengguna, premis yang terlalu bergantung pada satu konsep saja berisiko kehilangan daya saing. Kesimpulannya, trend ayam gepok ni bukan sekadar fenomena makanan tetapi mencerminkan perubahan struktur dan tingkah laku pengguna bandar. Ia berpotensi terus berkembang dalam jangka masa terdekat. Namun memerlukan strategi inovasi dan pengurusan yang lestari bagi memastikan jangka panjang dalam pasaran yang semakin mencabar. Sebagai kesimpulan, peningkatan premis ayam gepok di Bandar Baru Bangi dan juga Bandar Seri Putra menunjukkan fenomena trend makanan bandar yang berkempat secara pesat. Pertumbuhan ini menjadi lebih aktif selepas tahun 2024 selari dengan peningkatan permintaan terhadap makanan pedas dalam kalangan golongan muda dan pelajar. Perkembangan ini bukan sahaja dipacu oleh rangkaian jenama tetapi turut digerakkan oleh usahawan persendirian sebagai peluang ekonomi mikro. Trend ini mencerminkan perubahan tingkah laku pengguna moden yang memilih makanan cepat, mudah diakses dan konsisten dari segi rasa. Dalam jangka pendek, pasaran jangka terus berkembang namun berpotensi menghadapi ketepuan dan persaingan tinggi dalam jangka yang panjang. Fenomena ayam gepok ini bukan sekadar trend makanan tetapi menjadi indikator kepada perubahan gaya hidup anda, dinamika keusahawanan tempatan dan juga evolusi industri makanan semasa. Sekian saja. Assalamualaikum.